Okey guys, kembali lagi dalam channel Man Jungle. Hari ni saya dengan tim 4 orang. Saya nak pergi camping kat dalam kebun, pasang 250 tajuk. Dan ini barang-barang yang saya bawa. Saya bawa kereta sorong semua. Semua komplit lah. Dalam ni semua penuh barang. Kita pergi 2 motor. Sana pun ada. Ini barang dia. Memang penuh. Kali ni konten saya rasa memang terbaik lah. Ni kita nak pergi gerak. Memandangkan sekarang dah pukul 12.30 hari. Kita pun dah lambat ni. Okey, jom gerak. Dalam video ini, okey. Lajak sampai. Makan tengah hari. Rumah nak dengan anjing. Kebun. Kan? Kebun musim. Man down. Sekarang tengah down. Tayar pecah. Bawa. Tayar pecah kita sorong. Sekarang ni kita ada masalah besar dekat tepi jalan ni. Tayar pecah kan. Aduh. Berasap. Aduh. Sekarang ni saya nak kena pergi hardware, pergi beli tayar baru untuk nak pasang. Kalau tak lepak ni jauh lagi perjalanan. Setengah jam lagi. Oi, gawat. Ada prayer. Hai. Oh, bisa lah. Satu dah selamat. Hai. Jom, mari. Tahu kan nak U-turn. Sekarang giveaway kita pergi beli barang tayar. Tayar kita sorong, pecah. Memang sakit kepala kan. Kita dah ada dekat hardware. Tadi saya hampir-hampir kena langgar dengan kereta. Sebelah-sebelah. Kalau tak nyawa hujung tanduk. Jom cari kereta sorong. Assalamualaikum. Kak, nak tayar mati. Tayar mati. Tayar mati kereta sorong. Ha. Mati hidup ke mati? Ni tayar mati. 35. Dia sama je sub ke dengan lama kan? Tu standard sama tu. Sama. Habis lah masuk video lah ni. Habis lah. Berapa ringgit kak? 35. 35. Kebun apa ni? Tadi dah bawa kereta sorong sampai jalan luar. Lepas tu pecah pula. Okay, dah settle beli tayar. Jadi kita akan pergi pasang tayar kita sorong dekat tepi highway tadi. Jom. Diorang dah lama tunggu. Okay guys, sampai guys. Tukar tayar baru. Mana dia punya ni, Jad? Tak, yang dia punya tu? Dawai dia. Baju mancing WhatsApp 0197667660. Mana ni? Dawai dia, Im? Mana? Dia punya ni. Ada orang tadi kat bawah ni je. Mana dawai? Dawai. Oh ni. Okey, jom. Okey. So
Esok tayar baru, sport rim baru. Menda. Gila. Bisa. Okey, ngam Jad. Tolak Jad. Hah? Hah? Oh, kiri kanan Kiri kanan apa dia? Okey. Sekejap, bawah sikit. Kena elemen tayar ni. Tak payah. Ni nak kena alignment lah. Kena elemen. Barang berat ni. Tanya bos. Bos, elemen bos. Okey, bos kata okey lah. Dia kata okey. Dia kata okey. Ni guys, buat apa guys? Ini makanan dia. Nampak ah. Tapi goyang lagi je ah. Tak. Okey. Tadi berasap-asap je aku daripada belakang. Kau tahu tadi aku nak kena langgar kereta ke tu? Dekat warung Adilau. Belok kiri jalan-jalan tu kan. Aku nak selekor, dia sudah rapat dengan aku. Apa, stripping ke tu? Kamera kena. Ya. Kamera gitu, nasib baik kamera rekod. Gitu pop kena so kamera. Berhenti tak? Berhenti tak tahu lah. Jalan terus. Nasib baik banyak nyawa lah. Redor je Ni biasa benda-benda ni ada mana-mana. Ada mana-mana Ada mana-mana. Semoga hari ni kita dapat esok kita dapat hasil yang banyak ataupun malam ni. Okay guys, sekarang tayar pun saya dah siap alignment. Jom kita mulakan perjalanan sekarang. Ni kali ni tukar orang sebab saya tak larat. Itu saya punya apa ni? Sayap bicep. Bicep ni terbuka lah. Mak berat gila. Tukar orang. Okey, jom. Berkorban demi mencari duit, mencari sesuap nasi. Aduh, lepak. Kecil bro. Dekat sikit dengan orang. Ha? Dekat sikit dengan orang. Kan nampak kayak gitu. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Okey jap Jangan air tu. Steady jap Sampai je kita spot. Sekarang kita nak cari tapak untuk nak dirikan kemah. Tapaknya mungkin dekat sini. Nak buat, ini tempat tajuk. Ini tajuk kita pasang. Tengoklah parit ni sampai sana. Tengok berapa yang boleh pasang. Sebab sana tu semak-semak. Kemah nanti kita buat dekat sini. Dekat sini kita clearkan semua ni. Bagi ngam. Rasa yang rata sini lah. Mana yang rata Sini. Ini kita tak rata je. Mana? Mana rata dia bukit dia. Bukit. Sini. Ini ngam. Sini ngam. Sini. Sini buat kemah. Okey. Sekarang kita pergi ambil barang-barang. Okey, ini barang-barang kemah dia. Kita bersatu hari ni sebab saya tak mampu nak buat seorang ni. Sebab kerja dia memang rabak. Rabak, kita perlukan kumpulan. Kumpulan ni, ini semua kumpulan memang kaki pancing punya. Jangan risau. Okey, sini jap. Sini okey jap rata sini. Sana tak okey Sini okey Okey, nanti kita kemas-kemas je. Sekarang kita kena kemas-kemas dulu. Wah, ni pun banyak kayu ni boleh bakar. Buat unggun kalau tak hujan. Okey. Sekarang tali. Selamat juga kita sampai sini. Macam mana pula tali ni? Oh, ni apa jadi malam ni?
Ni lagi nak cari pelepah. Lagi mandi. Dari sana. Buka dari bawah. Tarik. Ini yang paling penting. Tapi saya tak nak buka dulu. Nanti malam kita tengok macam mana. Ni ada bawah sekali ke? Tak. Kiko nanti dulu. Si malah 2 dah kita bawa. Yang ni, selipar Faris. Aku bawa selipar sekarang tau. Jangan dia buat slipper dah. Nak masak sini senang. Ni ada kebaik ni memori apa? Kebaik ni itu yang sedap guna dia. Tunggu nanti macam mana ada function. Apa nak buat meriam ni? Ini ya, barang baru sampai. Tapi ini atas. Kita review. Ini dia punya kemah yang bawah. Supaya tidur tak sakit. Anginnya gacor. Koyak dia. Tak tahu ni murah punya ni. Tak tahu tahan tak tahan. Barang jimat. Ini dia. Daripada jenama Hutan King. Hutan King. Hutan King ni jenama ke tau. Tak tahu lah mahal tak mahal. Dah lupa. Okey. Ini ngam-ngam. Mak kilat ni. Ni ikan makan ni. Ikan makan. Ni tapak dia. Mana yang rata? Ada tayar tajam tak? Tak ada kan? Tajam pun tajam. Bedal lah. Apa? Silau wai. Ada sengit-sengit tak? Bisa sengit depan sikit. Okey, tengok. Boleh tak? Okey, pegang dulu mana kemah? Kau ingat tak bawa kemah? Bawa. Terkejut aku. Tak satu hal lagi. Patah balik. Tegakkan dulu kaki tu semua. Okey. Asal ni tak main ni. Rosak ke? Okey, pak ni. Okey, ngam. Buat rapat-rapat betul. Ngam-ngam. Dia punya tapak dengan tu. Tapak dengan punya tu. Gacor. Ngam tak? Keluarkan je. Itu dekat luar. Yang tu dekat ujung luar. Okey. Yang sana. Bukan yang tu kena tarik. Gitu. Ya. Ini nak pacak paku tak? Terbang tak? Pintu tak ngam. Terbalik sana. Sana. Ke sana. Okey. Pintu gini. Kita kena pacak paku. Supaya kemah je tak pergi jalan-jalan. Dan saat dia berjalan, masak ni. Dia tak bosan. Ada bosan. Gacor. Mantap. Okey. Ngam Ni, barang baru. Baru lagi kita ada. Wah. Ini besar punya ni kali ni. Kali ni kalau hujan masuk tak tahu dekat apa. Ni dah besar ni. Berapa ni? Ni yang 12 kali 18. 12 kaki je kan? 12 kaki, 18 kaki. Sekarang kita hentang. Sekejap. Jangan kau penat je. Kalau penat dia halu je tangan lengur. Boleh je Ini oren bawah. Buka dia. Baik. Kawan-kawan tutup atas kemah. Kejap. Kau jalan ke belakang lagi sekejap. Atas kemah. Besar ni. Lagi. Okey, macam mana Jad nak perbagaikan ni? Ada tali. Macam mana? Dia kalau gini ngam. Sini ada pokok. Sini kat pokok, ni kat pokok. Yang ini boleh je sampai depan. Tak payah. Tali biar panjang pun tak apa, boleh. Habiskan tali pun tak apa. Itu sana pacak. Mana? Tu aku cakap nak kena cari kayu panjang untuk anu tengah. Tapi susah cari kayu sini. Banyak sawit macam mana tak apa buat dulu tu. Apa Im? Kau ikat dulu dekat tempat ijat tu. Aku pegang. Kau lepas Faris tak apa. Potong-potong Dia ikat dulu, lepas tu potong. Ikat dulu, baru potong. Kalau boleh tinggi. Dulu masa saya rendah, ngangkap, diraju. Ni dah besar pandu puteri. Sekarang dah tua-tua gini, pandu sendiri. Potong ni. Ini tajam. Tajam. Bahaya. Tinggi sangat. Kalau koyak beli baru. Allah. Memang betul koyak.
betul koyak. Emang itu koyak, Yeng. Emang betul koyak sudah. Kejadian hari ini. Macam-macam masalah. Betul lah. Okey, jadi Manjat tengah ni nak. sekarang kita adjust stiker ke depan dia lah. Nanti masak-masak, duduk-duduk, makan-makan. Nak buka besar terus ke buka dua je? Ha? Ada tetamu nak datang ni. Tetamu nak datang nanti. Datang makan. Kau makan. Besar terus mantap. Ni boleh baring luar Okey, mantap. Kursi malas. Buka. Ni meja. Ni meja makan. Baik. Alamak. Macam nak main kad Ejahan ni kiri kanan. Ni ada sini. Nak buat ambil gambar dulu. Okey lah. Yang penting dia nampak gambar cantik. Bagi dia serong sikit je sementara. Belakang dia keluar kan. Tak buka habis tu lagi. Okey, ngam. Okey guys, sekarang macam inilah kemahnya dah siap. So ini dia. Tapi kita masih tak cukup lagi. Yang dekat tengah-tengah ni nak cari satu kayu untuk dirikan dia bagi tegak tinggi sikit. Ni sekarang kita dah siap kemas. Kita rehat dulu dalam 10 minit. Lepas tu baru kita cari batang pelepah sawit dengan kayu ni dekat mana-mana yang dekat. Dan batang pelepah sawit kita nak cari sebanyak 200 lebih. Lebih kurang 250 lah. Ini yang mahal ni. Ini petai kalau dapat hasil lembat malam ni, memang padu. Ada cara kan? Sekarang kita dah jumpa kayu untuk nak pacakkan dekat kemah tu. Bagi kemah tu tinggi sikit. Itu kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni boleh tak? Boleh. Ni boleh tak tajam barang ni. Aku tarik dulu. Tarik ke sana. Kerengga banyak. Berhenti. Aku buang dulu. Buang sikit tu. Ngam tu, boleh kan? Ngam. Lepak Dia tak je kena kerengga dari tadi. Yang kita nak pacakkan sebab dia terlalu cakap macam jadi kolam dia tinggi sangat tak? Boleh betul tinggi. Dan habis Pukul. Aku macam mana terus ambil bantal dalam tu ni. Tak tahu. Kena masuk bantal. Ya. Tengah-tengah sana koyak. Sana koyak tinggi sangat Kejap buang. Okey, ni ngam. Baru dah tinggi. Ngam ni Ngam. Ni biar kat tengah je Tak apa. Okey guys, sekarang kita nak cari dia pelepah sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi Faris. Aduh. Gila tempat dia. Semak Faris sana, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5. Rasa ni tak payah bawa yang panjang Panjang susah nak bawa dia. Bawa pendek je. Sini boleh. Ni boleh? Tak tarik kita. Itu. Sesi mencari pelepah sawit ni. Ada kita cari berapa? 250 batang. Tapi ni bukan pokok orang tau. Pokok akau, okey. Tak Man cakap boleh. Man cakap ambil je pelepah. Sebab tu pokok akau tu. Potong dulu je. Potong jalan. Ikan semua pokok. Okay guys, jadi ini saya ambil bukan pokok sawit yang orang tanam. Ini pokok sawit yang dia tumbuh liar. Contohnya macam ini. Tengok. Ini yang pokok liar. Sebab kalau sawit dia takkan tanam dekat-dekat. Pokok sawit dia tanam jauh-jauh.
So ini dia pokok yang liar dan saya ambil ni pun pokok yang liar juga. Okey. Okay guys, ni pelepahnya. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Okay, sini ada 20, sana ada 61, maknanya 71. 71. Okay, ni letak dekat sini dulu. Nanti kita ambil satu spot dekat sebelah sana. Saya dah letak sikit. Nanti tinggal ambil je. Okay. 81 lah dia. Korang tolong jaga pelepah ni takut ada orang ambil. 6, 7, 8. Tadi 6. Sini berapa? 21 ke 20? 20. Ada 61. Oh 61 lah. 6, 7, 8. 81 lah. Sini ada 20, sana ada 61. Total 81 dah letak. Salah kira. Pening ala lah macam ni. Pening ala. Tengah lagi nanti. Boleh. Let's go. 20. Uish, cukup. Lebih. 10. Kau berapa? 26? Kau 26 eh? Aku 30. 56. Maknanya 256 lah. bontot kau. Tadi balance tinggal 26. Tadi balance tinggal 26 maknanya 184 tadi. Ini berapa sini ni? 3. Berapa tadi Jad? 26 eh? 26, 27. 27. Ni 3. 57. Jadi tadi 184 184. tambah 57. 241. Lagi okay. 9 lagi. Lagi 9. Okey guys. Ini baru 241 batang. Lagi 9 nak cari lagi ke? Okey, kita cukupkan 200 setengah. Sekarang pukul 5.30. Dah lambat tapi kita push. Tarik ini. Butuh ya. Dah. Jalan. Okey, sambung terus. Okey, ngam. So lagi 9. Boleh tak? Bau. Sekarang pukul 5.50, pukul 6. Kita baru siap cari pelepah sawit. Ini dia. Semua sekali 250 tajuk. Memang gila. Ini projek kali ni memang gila. Lepak. Ini mungkin pasang tali je sampai pukul 7 ada tak? Pukul 7. Jadi kita start pasang tajuk pukul 7 lebih kurang. 200 tajuk pak. Punya banyak ni. Okey. Peringatan lagi sekali saya nak cakap, ini bukan pelepah yang orang tanam, okey. Ini pelepah yang liar, dia tumbuh liar, yang bukan orang tanam. Jadi saya ambil yang liar, bukan orang tanam, okey. So kita ada lagi satu apa orang cakap, satu balen. Okey, ada satu balen lagi pelepah. Kejap lagi dia orang sampai, kita tunggu. Apa ini? Ini ada lagi yang tak potong. Asal satu ni boleh tak potong ah? Mungkin ni lupa tak, dia orang lupa buat parang. Jumpa tak diorang tu, pelepah satu lagi. Sekarang kita nak pergi tengok diorang. Takut diorang tak jumpa tajuk letak kat mana tadi. Rasa diorang tak jumpa ni. Memang tak ada diorang guys. Mana diorang ni, jauh sangat ambil ni. Mana pelepah yang tadi? Ha? Ada. Ni lah. Oi. Lagi satu ni. Terpampang dekat sini, dia orang tak jumpa ni ah. Tu asal lah menor ni kan. Mesti tak jumpa ni. Banyak tak jumpa lah. Alright guys, ini baru cukup 250 tajuk. Okey. Pasal. Mantap. Pasal dah sampai. Baru 250 tajuk. Ini memang kerja gila punya ni. Sekarang pukul 6. Banyak. Ini memang gila ni. Tengok kan. Cara rekod eh? Ha? Cara rekod eh? Penuh tajuk sul. 250. Semoga ada manis-manisnya nanti. Disebabkan air minum kita, air masak dah habis. Ini pun tinggal air paip. Jadi sekarang kita nak kena masak air. Kalau tak memang haus nanti malam. Kita buat air kopi, air panas. Assalamualaikum. Ada orang tak? Salam. Ai. Ini pun baru kau. Mak tu. Tengok baru beli. Berapa ringgit? Tanda harga dah buang. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dah lengur sul. Potong pelepah hari.
Dah tak mampu nak angkat lah. Macam mana nak pasang tajuk ni? Kita dah kelewatan masa. Lalu dimasukkan. Mantul. Patut tadi beli cerik yang jenis kalau dia masak dia. Dah cukup sini je. Macam tu. Barulah kita dekat sana ikat mata kail. Boleh dengar. Ni takut dia berombak-berombak. Kena dapur. Tapi tak apa lah. Alright. Ini dia punya tali dengan mata kail. Semua dah siap ikat dekat rumah. Saya bagi seorang sikit kerja. Saya sikit. Ini sikit. Ni dah siap ikat. Ni pun dah siap ikat. Saya pun dah siap ikat. Ni tengok mata kail. Berdegit bai. Banyak ni. Memang banyak. Kali ni jackpot. Ni cameraman ikat. Cameraman yang ikat. Okey, sekarang ni kita tengok. Ini, ni dengan ni. Wah, ikatan mana yang paling kemas? Okey, cuba korang komen. Ni. Dua. Ni saya, ni cameraman. Ini jet punya. Kita tengok ikatan mana yang paling kemas. Cuba korang komen. Aduh, malas ke nak cakap kan. Okey. Sekarang kita orang nak ikat dulu semua. Sekarang masa untuk sama-sama mengikat tali di batang pelepah. Caranya macam gini. Memang penat tapi menguji kesabaran. Tetap kena sabar. Memancing ni perlukan had kesabaran yang tinggi. Kalau kelajuan pun ada had, lagi memancing ada had. Jadi suami kena cari yang suami mancing. Kesabarannya tinggi. So target kita hari ni ikan lembat. Target kita ikan lembat dan kita akan pasang awal dalam 10 ke tajuk untuk cari lauk untuk nak masak malam ni. Sekarang dah pukul 6.20. Adakah sempat sampai pukul 7.30 ikat tali ni? Rasa macam tak sempat ni. Banyak betul ni. Okey, jadi cameraman pun tak boleh lama-lama. Dia pun kena buat sekali ikat tali. So, okey, kita tunggu nanti dah siap. Okay guys, ini tajuk yang dah siap pasang tali. Diorang ada tengah buat lagi, tengah masih mengikat sampai habis. Ini jam dah pukul 7 sekarang. Lembat pun dah keluar. Saya pasang mana yang dah siap dulu. Ni saya pasang dekat dengan kemah. Umpannya saya pakai cacing gelang. Semalam boleh tahan lah cari, boleh tahan banyak. Tapi tak ada video lah. Okay, macam gini contoh dia. Jom, jangan buang masa. Sebab dah tak ada banyak masa ni. Masanya suntuk. Okay, pertama. Sini boleh pada dah. Ni kalau sangkut pun nasib lah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang pertama. Tak kisahlah ikan apa yang naik pun kita masak malam ni. Dan dia ada lauk apa pun yang dapat kita tetap terima. Ni pakai letak je guys, mana-mana guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pot-pot dia ni. Mantap. Ya. Okey. Lagi. Depan sana Faris. Dah siap pasang baru 8 tajuk. Sebab hari nak gelap, saya nak kerjakan untuk nak ikat semua tali supaya cepat siap. Dan ini untuk pasang tajuk kita skip dulu. Sebab nanti saya akan berpecah dua orang untuk pasang dekat mana yang diorang nak pasang. Tengoklah malam ni ke atau besok pagi baru kita cek. Sebanyak 200 lebih tajuk. So kita nak fokus ikat dulu. Ni saya dah pasang, kita biarkan dulu, kita skip, tunggukan nanti macam mana. Baru je pasang, dah ada ikan yang makan. Okay, ada guys, bismillah. Tak boleh pam ni, dia putus. Weh, lembat makan tu, dia bawa sangkut dalam. Nah guys, sekarang ni ikan ni sangkut. Sebab saya tak nak basah awal-awal ni. Atau pelepah. Putus gila, putus. Ini ruan ni. Ruan gila makan. Sebab dia tergesil banyak sangat. Tak ada rezeki pada dah makan tadi. Tadi yang dah lepas tu kita biarkan dah lepas, tapi ni ada yang makan lagi. Hilang kan? Pelepah lagi dibawa. Pelepah lagi. Ada. Pelepah lagi. Bujuk tu. Kalau bujuk lagi boleh putus. Bujuk gini pun yang gandam. Ngampus. Alhamdulillah. Tapi ni tak sahih, tapi boleh lah buat lauk. Boleh buat lauk. Bujuk. Bujuk. Lawa ni kalau bela. Tu, tapi tak boleh. Mati. Sisik dia cantik kan? Sekarang apa untuk ikat tajuk dah siap. Ni satu ada, dekat sini ada, situ ada. Lepas tu yang belah sana tu, yang sana pun dah siap. Yang ini balance yang belum pasang.
sebab apa, belum ikat mata kail. Mata kail yang dah siap ikat semua dah pasang dekat tajuk. Yang sini belum ikat. So sekarang kita dah kesuntukan masa, dah pukul 8. Kita nak pergi pasang yang dah siap ikat ni, akan berpecah dan saya akan bagi walkie-talkie setiap seorang. Lepas tu bila dah siap pasang semua tajuk, dekat mana diorang nak pasang lantak je. Yang penting diorang ingat. Lepas tu kita dah siap pasang, barulah kita fokus dekat sini, ikat mata kail dan kita akan habiskan ni untuk pasang lagi tempat-tempat yang mana yang boleh pasang. Okay, so sekarang kita akan berpecah. So sekarang bagi-bagi cacing. Sekejap sikit cacing. Okay, mantap. Diorang akan berpecah. Cameraman dengan Ijat tempat lain, saya dengan si Aim tadi tu akan pasang dekat sini sepanjang jalan semua. Okay guys, sekarang saya akan bagi walkie-talkie setiap seorang. Test. Baris, bagi Ijat. Ni volume dia gini tau. Ni mati, ni volume. Cuba cakap tekan sini. Yang ni. Hello. Sekejap. Test. Tu tak cukup kuat. Kuat lagi. Tu tutup. Tu kuat. Test. Hello. Ni tau, kalau dia merah gini, aku tengah cakap. Okay, kalau mati dia, baru kau boleh cakap. Tahu. Hello. Tak lele sangat. Okey. Ni kau pegang. Ni kau pegang je. Mana tu kita berjauhan nanti. Semua boleh jawab kan? Test 1 2 3. Test. Okay. Test 1 2 3. Test. Hello. Jangan lelo sangat. Lelo tak sempat nak pasang nanti yang. Tengok ada kan? Tengok test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello. Dengar kat sini je. Dekat situ kau mana dengar, kau tengah cakap. Badul. Itu tak tahu sampai tak sampai tau. Kalau ada banyak halangan, dia tak boleh sampai. Tapi nasib lah, sebab ni walkie-talkie yang murah punya. Tak apa, yang penting dapat berhubung okey lah. Nak tahu je dia dah pasang berapa. Apa Roger tau. Kalau dah dah pasang berapa ke, begitu. Kalau dah nak shot bagi tahu. Bawa 15 dulu. Nanti kan patut balik. Bawa banyak-banyak nanti dia terabut. Boleh je Parang tak bawa ke? Cacing dah bawa belum? Nanti tak payah rekod banyak-banyak sangat tau. Rekod macam sikit-sikit jadi lah. Sebab banyak sangat ni kalau nak rekod. Okay, hati-hati. Apa Roger? Ingat tau tempat tau. Jangan lupa. Apa walkie-talkie? Okay, sekarang kita pasang. Saya nak pasang tajuk dulu. Untuk pasang tajuk ni saya tak tunjuk kot sebab nak kejauhkan masa. Jadi dua orang kena bekerja sekali jalan. Nanti kita tunggu je lah hasilnya macam mana. Okay? Dia katak. Mak kecil pula katak ni. Besar gila Ni joran kita orang yang ke berapa? 14. Dah tak pasti ni joran ke berapa. Dah terlalu banyak, dah tak terkira lah. Lagi ada tempat untuk ditajuk. Kami akan usahakan, kami akan masuk mana-mana asalkan boleh tajuk. Ni target pertama ni nak cari lauk dulu. Ini sepanjang ni payah ni. Uish, ada yang info. Korang dapat tak? Dapat. Kau dah habis pasang ke belum? Tak clear. Korang atas motor ke apa? Kata atas motor ke? Aku rasa dia dah ujung sangat lah, dah limit lah. Mungkin dah luar circle dia ni. Okey, beres info. Tajuk pendek kan, Tajuk pendek. Biasanya tajuk pendek ni ada mana-mana ni. Syarat jangan dihilang je. Syarat jangan dihilang je. Tadi petang hampir pasrah kita orang. Nak cukupkan 250 batang. Tapi Tuhan mudahkan. Dapat juga kita orang. Dapat lebih. Bukan dapat ngam-ngam, dapat lebih. Borak. Lebih dapat. Settle lah sini ya. Settle. Mantap. Oh, Akbar. Ya Allah. Cacing masih selamat. Keren kan? Cacing masih selamat. Ada. Jalan. Ada dah. Ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Siapa ni? Alhamdulillah. Lembat pertama kita. Alamak. Dacing lah. Mantap. Alhamdulillah. Ada lauk. Mantap. Tadi dia bagi lepas. Ada track in punya. Mantap. Alhamdulillah. Lauk. Tak dah bakul tu. Ikan ni. Alhamdulillah. Okay guys. Dah ada ikan yang kena. Tegak ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa ni. Dah ada ikannya. Lepas. Alamak. Dah bawa je. Okay guys. Ni dah ada yang makan.
Ada kan? Dengan tali. Seorang jaga ni mana siapa? Sekejap free. Oh, boleh? Mana sekejap? Kasih sekejap. Sekejap. Lagi ikan ni? Jangan putus dah. Ikannya lagi ke geng? Ada ni. Aku pun nak dah bagi tu sekali. Tak lekat ya. Dah berlepas itu kat bawah. Ya. Payah macam ni. Oi, kau jangan macam itu je. Oh, sejuk Lega Oh, lega. Okey. Baik. Lagi dua tajuk. Mak. Pulang lagi. Tengah korek lubang ni. Kalau ada kamera Ya Jap. Kita orang sampai lagi. 2 minit. Tempat kau tu jalan yang sama Sama. Kalau kau tengok belah kanan dah pasang tajuk yang belah kiri tu. Yang tempat semak-semak tu kau masuk. Okey, info. Okay guys, sekarang tengok tu. Orang main dekat belah sana. Orang tengah buat spot lembat. Kita tengok macam mana spot dia. Tapi yang penting parang kena dekat badan. Kat belakang aku. Ya, buat parang ya. Jalan. Jom. Tempat dia agak semak sikit. Mana ke jalan? Ni ke jalan dia? Kanan lah. Spot dia memang anchor betul ni. Tu. Berdua ni kalau dibiarkan hilang dia ni. Ada je tempat dia. Tajuk nak bawa tak? Oh. Boleh. Okey dah bas. Kita jangan lemah lah. Salah ni. Lepas tu kan? Sana. Kap. Tak lu. Parking tu. Dia orang ni kalau mancing mana-mana sekali teruk semua dia orang masuk. Ni kita OL kita. Kalau korang nak tahu kat spot ni, dulu first saya buat konten mancing lembat dekat spot ni. Sini lah spot ni. Tapi sekarang memang dah semak habis, tertutup. Kau buat spot dulu lah. Aku pergi tajuk tu kau pakai situ kan. Tajuk yang kau punya tu. Lepas tu kan aku nak pergi ambil tajuk lain. Kau pasang kat belah sana. Adikan guys. Adikan. Bismillah. Bismillah. Allah Akbar. Alamak, lepas ni tak boleh. Alamak sayangnya hai. Kita ke tempat yang seterusnya. Semoga tempat-tempat final ni. Ada. Alhamdulillah. Sama juga. Tali tegang. Ada yang string. Nampak tak? Menggaduh mana ni? Yang kecil. Yang kecil kendur. Yang tu je tegang. Ada lagi? Oh ada. Yuk lah, alamak sayangnya hai. Belut. Ha? Belut? Kenapa belut? Oh, pucut cameraman okey. Oh, belut. Alah. Ya. Lepas. Itulah ada lagi tu. Tadi apa? Oh bukan. Tu nampak Korang jangan risau cameraman okey. Yang terakhir ni kita ada hasil juga. Belut guys. Dapat belut geng.
Banyak tapi anak belut ni. Ada lauk, boleh lah tambah-tambah lauk. Walaupun dia kecil, tetap ada rezeki. Okey. Yang hutan. Ada kena mikat je lagi kan. Jom. Sampai jumpa. Allah, ngesok lagi. Yap. Asim, cameraman tak okey. Okey. Awak duduk di sini okey. Jangan kacau umpan kita orang. Duduk di situ jaga beg. Jangan kacau je. Minum air dulu. Penat eh. Banyak lagi nak kena tajuk. Jom. Ni. Zoom. Nampak? Nampak kulit dia jelas. Wah. Ini tadi hitam ni. Wah, ni baru ni. Baru ni. Dalam air mana ada belah kiri badan ni? Dalam air belah. Dalam air belah kiri. Oh tu. Nampak? Jelas Oh tak? ni. Zoom. Ada. Nampak eh? Jackpot. So kat sini pun ada ni ah. Ada Oh ni penghuni. Ni kulit lagi ni. Tu. Ni baru ni. Baru ni. Ha ni. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 12. Pukul 12 masih belum siap pasang. Ni tengah pasang umpan untuk nak pasang dekat dalam ni. Ini last kita punya tajuk dekat dalam ni. Tempat dia memang semak habis sebab paritnya kering. Kita nak kena reda-reda semak kena masuk. Ni ada lagi kumpulan pasang cacing. Lepak ah geng. Lepak ni. Pukul 12 dah lambat. So ni last. Nanti kita kira balance yang berapa yang tak pasang, yang dah pasang berapa. Okey, kali ni pasang dekat spot yang semak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bawa parang tak? Tak ada. Weh, semak habis ni, kena buat jalan ni. Kena 2 orang buat jalan ni. Semak habis. Tu parking situ dulu ya. Parking ke? Letak itu. Kena buat jalan 2 orang ni. Tak bawa, tak ambil parang. Tak ambil parang. Ambil parang ah. Tadi jalan 2 sekali. Ini memang last pasang ni. Tak boleh pasang terus. Jap, stage dulu. Keluar satu. Jat. Nah. Ni cetek ke dalam. Okey, saya tak nak tunjuk untuk pasang habis sebab nanti korang bosan masa pasang tajuk. Saya akan tunjuk nanti hasilnya. Ni saya akan pasang sampai sana, tapi saya akan stop dulu. Kalau tak nanti lama-lama tunggu bosan. Lepak. Sekarang tajuk ada beberapa lagi tak pasang. Tak sempat, sekarang dah pukul 12. 12 lebih. Memang tak sempat lah geng. So kita tengok macam mana esok. Dah kehabisan tenaga lah. InsyaAllah kalau ada semangat lagi kita rehat kejap. Kalau ada masing-masing mood sampai, tak tahu. Tanya ketua. Sekarang nak cek tajuk untuk kita nak makan malam, nak masak. Dah pukul 12.46, pukul 1 belum makan lagi ni. Ada apa ikan kita sapu. Masuk. Kenapa? Parang ada dekat ni, kat motor. Dia dapat ikan tak? Apa benda? Dia. Tak dengar. Tak jelas. Tak tekan apa, tak dengar pun. Ada dapat ikan tak? Tajuk. Tajuk yang mana? Belum naik ikan lagi, belum naik ikan. Okey, baik Wan. Oh, okey. Baik. Barang tak ada kat motor. Tak ada pun ikap. Ada. Kat tepi motor. Kau nak pergi mana? Belah mana? Masuk dalam tempat yang aku buat lubang lembat tadi. Okey. Cari apa untuk hasil makan untuk nak masak. Mudah-mudahan ada ikan ni, Man. Okey. Amin. Dah aku nak keluar ni. Motor kau tombang ni, Man. Asal boleh tombang pula? Sangat. Tongkat RZ biasa ke? Tak ada. Tajuk kena tengok ke? Dah, tak ada. Kau tombang ni. Aduh, kacau. Alamak. Ni lari lampu ni. Uish. Jatuh guys. Alamak, belah sana tu. Step dah tinggi. Bengkok. Masih okey.
Aku pergi cek depan Aku rasa mungkin ada pun pukul 2 pagi lah. Takkan 2 pagi pun nak masak. Kita masak je lah apa yang ada. Boleh, dah lapar sangat ni. Lampu dah malap ni. Nak kena tukar lampu. Bagilah rezeki seekor 2 ekor. Tak terang lah lampu aku, kena tukar. Sekejap aku tukar lampu. Tak ada malam ni, kita cek besok lah. Dah tak tahan lah, lepak gila. Baru mantap. Tak ada. Oh, ni ada. Nadim, yang dah lah. Itu ular. Sini, tengok. Macam tak ada, kan? Kejap. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Oi, ni kura-kura. Okay, satu sekejap lah. Aku pergi dalam. Ni kura-kura orang kata apa? Sama apa tah? Brazil punya kan? Hong Kong, Taiwan. Jom, Him, dalam. Weh, belum ada hasil ni. Belut, ular. Pegang, ni. Takkan ular makan cacing? Ular makan. Rasa cacing ni dah mati tak? Busuk. Betul lah, ular makan. Sini kamera. Ular makan. Angkat sikit. Tu. Ular makan cacing. Jarang-jarang. Lagi 1, 2, 3. Tu ada. Oh, ini pun dah tegang. Ai. Ambil. Kau tengok, tak ada kena juga. Daripada tadi macam gini aku tajuk. Ni belut ni banyak sini. Kau tengok, sangkut juga. Oh, tak boleh jadi ni. Tak ada. Okey. Makan dulu dah. Pukul berapa ni tak makan? Pukul berapa nak makan, nak masak? Nak tunggu pukul berapa? Ini belen tajuk yang tak dapat pasang. Cuba kira Faris sana. Aku kira sini. Tadi 18 kat sana. Saya kira situ. 14, 15, 16, 17. 44 campur 30, 4, 5, 6, 7. 74. 74 campur 18, 8, 90, 11, 12. Tadi sana 18. Tadi kau 44 11, 3, 1. So, 93. 93. Maknanya kita pasang, tolak 250. So, ini yang balance pasang 157 yang dapat siap untuk malam ni. Dapat siap 157. Kita tak dapat siap 93 tak dapat. 93. Jauh ni. Kita pasang cuma 157. Maknanya tak sampai 100.5, lebih kurang 200.5. Tak 100. Betul lah 100. 200.5 kan? Mungkin 200.5. Kita pasang 100.5. Tak cukup lagi 100 lah. Betul. Okey, tak apa. Sekarang kita tunggu hasilnya apa. Baru masak ke nak masak sekarang? Tak tahu. Mana-mana lah. Tunggu hasil. Dah berapa nak masak? Okey, sekarang kita lagi masak nasi dulu lah. Masak. Ha? Nanti kita masak lagi. Nanti nak masak lagi. Lepas tu nanti nak tengok ni. Tengok apa? Kan. Oh, maknanya ni sekejap lagi tengok last. Jalan tu besar. Tengok last, masak, terus rehat. Okey, boleh. Tak ada makan tu. Yo je. Besok pagi pun tengok. Okey. Jadi sekarang ni tajuk susun tepi lah. Letak belah ni. Kita nak susun tepi tu. So semua. Angkat. Batu campak tepi. Angkat depan. Okey, sini je. Lama-lama dia reput lah tu. Lepak. Sekarang kita rehat dulu. Kopi-kopi. Jom. Okey guys, sekarang kita orang tengah berehat. Dalam jam 2 kita akan cek tajuk semula yang kita tajuk tadi. Diorang semua tengah berehat ni kat kemah. So mana ada Ijat tengah berehat. Ni tengah buat air. Jadikan malamku, kau nak cepat kaya macam jual unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang kau merata-rata. La 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 la.
So guys, sini kita tak bawa parang. Parang lupa, parang dekat kemah. Dah nyanyi, lupa. Mana? Ada, angkat jap. Kalau tak ada jalan, tak payah pasang umpan. Rasa memang dia tak nak bagi. Kalau tak bagi, dia bagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis-manisnya, ya Allah. Cameraman cepat sikit, cameraman. Sini ada tajuk tak? Ada. Tali dia okey tak? Sama mak ai. Takkan tak ada lembat. Tu lah, rasa kena lembat dah pupus tak? Jatuh. Ijat dah berapa kali jatuh lah. Tapi dia steady nampak tu. Orang lama. Tak ada sini. Pok sedap. Takut apa tali tak sampai bawah. Takut tak jejak bawah talinya. Kan jejak ni dah ada ni. Teruk gumpau ni sebanyak berapa tajuk dia? 1,5. Sekarang kita masak je apa dia. Kita makan jimat-jimat. Tarik je terus bakulnya. Katak pun kita masak. Hidup lagi ikan ni. Tak ikan cacing. Boleh kita share semua ni . Ya, hari ni kita tutorial pasang pita klasik. Ini barang belum tentu ada untuk zaman sekarang untuk pengguna-pengguna Gen Z kan. Tak silap ramai tak kenal budak-budak ni. So kita antara Gen Z yang kenal barang. Masuk air. Air tak masuk macam mana? Bukan air masuk situ, air masuk atas. Air masuk atas je. Tutup terus lah. Gen Z lah. Gen Z tu. Maklumlah. 19. Bawa kat kapet je. Gen Z lah. Tak payah banyak kan? Lomba nak? Lepas tu? Jangan pasal sangat tu. Jangan tunjuk yang kita sedang cium. Kita nak mati masa muda ni. Hidup kat mana? Yang belakang sini? Dah bawah ni? Oh depan? Okay. Tak hidup pun? Yang sini. Belum. Tu dia nak nyembung. Kena besar lagi man. Nampak tak? Besar air. Okey, yang sana. Ni. Gambarnya. Sumbat tu. Sumbat. Kau tengok ni Gen Z buat kerja. Dia kalau lubang tu sumbat nak kena cocok pakai jarum ataupun wire. Oh. Okey. Janganlah buat umpil-umpil gitu tu. Alamak Baru gas dia keluar. Okey, ni dah ni. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa pun. Ya. Bodoh bab. Cepat solomo. Panas oi. Panas tu. Tak. Asing ke baik asing. Alamak. Nampak tak Gen Z bro. Walaupun hari ni kita agak kecewa tapi dia tak mengecewakan kita duk hari ni. Tapi ini barang memang baik. Ini atuk saya punya. Yang ni siapa punya? Atuk aku punya. Atuk dia punya juga. Atuk aku punya. Okey. Kerja kan? Kerja Apa grafik ni? Kau Gen Z pegang kamera okey. Telur dia Telur dia padu. Sekarang kita nak masak nasi. Tapi kita nak basuh dulu kan. Lagi. Jangan sayang. Wah. Okey, dah. Basuh. Pakai tangan je kodak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dia orang ni kan makan kan. Besok dengar cakap ni. Sini. Asal yang boleh bah. Dia datang dengan bahasa Arab lah. Tangan Gen Z. Ini biasa pegang T10. Biasa kan orang kalau masak nasi kan yang suka-suka pakai jari kan. Aku kat rumah pakai caliper. Ya, Gen Z. Aku kat rumah pakai caliper tu. Sebab biasa ambil jurusan engineering kan. So semangat engineering tu masih ada tau. Sorry tu Gen Z. Marah Gen Z nanti kat aku ni.
Walaupun kita sama batch, tapi relax kan. Kau serius no? Kenapa tu? Apa man tadi man? Apa? Baca-baca ni. Baca-baca. Oh, okey. Maknanya yang kita punya tadi baca-baca dah cancel lah. Sudah pergi yang lain. Sukat air 4 menjuru kat dalam beras. Baca-baca Yang kaliper dah tak jadi dah tu. Masak. Okay Faris, pergi siang bawang putih, bawang merah, cili sama serai. Faris punya turn. Cameraman, jalan. Tu orang tengah main ikan tu. Jangan serius sangat muka. Aku memang serius orang ni. Oh, memang awak memang jenis serius lah. Yes. Oh. Kerja tak ada main-main ni. Oh, awak memang Gen Z yang serius lah. Ya. Memang tak main-main lah. Aku tak suka bila aku tu buat orang buat aku. Ya Oh, memang tak bercakap Boleh penyek kan? Boleh. Basuh dulu bawang ni. Oh, basuh dulu. Faris. Oh, akhirnya mantap Mantap. Agak jauh lagi kan? Kerana tak ada apa-apa. Bismillah, semoga ada hasil. Oh, ikan. Macam ikan. Macam ikan. Nampak macam putih-putih. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Ikannya pun dah mati. Dah mati dah? Hidup. Pegang ikannya. Dah nak? Pijak tenggelam kan tak? Sekejap Okey. Ngam. Sekarang nasinya dengan lauk dah siap. Ini ikan yang dapat tadi, ikan lembat, ikan bujuk dengan belut sama petai. Kita masak kicap. Ni nasi yang hangus atas-atas dia tapi mantap. Ni sambal belacan sikit tapi tak cukup. Okey, sekarang jom kita makan dulu. Okay guys, sekarang nak tahu tak kita makan pukul berapa? Ni. Jam berapa? 5.43. 5.43 dah kita makan sebab tunggu hasil ni memang lambat. Aduh kacau. Apa-apa pun Tak apa. tak bersyukur kita makan Betul. Dah subuh dah ni kan. So, kita makan dulu okey. Ni kira kita sahur lah ni. Pukul 5.43, pukul 6 dah macam sahur. Dah macam sahur. Makan malam. Lambat. First time ni makan malam pukul 5 lebih. Cara rekod. Okey Jad, masak dia Jad. Okey. Sedap tak sedap? Okey Ya. Dah cukup garing macam ni. Lambat tu garing dah subuh. Pukul 2 lebih tadi dah start cari pelepah sawit. Lepas tu sambung ikat tali sampai pukul 7.30. Lepas tu baru pasang tajuk. Ini baru makan. Tak apa, tajuk dapat 250 batang. Dia punya batang pelepah. Pasang tajuk cuma dapat 150 lebih. 157 dapat. Kesuntukan masa sebab spotnya banyak no semak. Jadi perlukan menebas. Itu pasal spot masanya pendek. Macam hari ni dia tak menghampakan lah. Ada rezeki. Rezeki makan pun dah cukup lah, bersyukur. Walau banyak mana pun tajuk, mancing macam mana pun, janji kalau ada rezeki makan tu pun kira dah bersyukur. Pengajaran dia kat sini kan, pasanglah joran banyak mana pun. Kalau dia kata rezeki kau takat tu. Betul. Kalau dia cakap tak ada lah. Walau banyak macam mana pun kalau cakap tak ada lah. Kita tengok esok pagi macam mana. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Kalau tak ada tu memang dah kita punya Pun syukur alhamdulillah. dah takdir kita macam gitu untuk tak dapat. So terima. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ini kita lepak suka-suka. Kalau santai gini kan. Ni kerja ni, bukan lepak, kerja. Ya. Ay. Kopi gacor. So pengajaran dia kat sini jangan mengeluh. Walaupun banyak tajuk kau pasang, tapi kalau Tuhan kata tu rezeki kau,
Itulah rezeki kau. Okay, so untuk perempuan yang dekat luar sana, carilah lelaki macam kita orang. Sebab apa? Sebab penyabar. Paduan. Penyabar dan tahan. Tahan apa? Kerja tak semua orang nak macam ni. Betul? Betul. Semua orang boleh. Betul. Kaki buruk. Betul lah? Okay. Kau tahu mana member kau? Kau tahu member kau macam mana? Betul. Kalau kau tak buat program ni kau tak tahu apa ni, dia ni macam mana, macam tu. Dia ni kalau seorang pergi tajuk, seorang lepak bisa kan. Tapi time bila korang tak ada duit, tapi korang sabar, ada je rezeki tu datang. Cuma jangan buat perkara buruk ya, mencuri apa, jangan. Benda tu datang tiba-tiba. Hari ni kau tak ada duit, lepas tu tiba-tiba besok ada orang suruh kau buat kerja. Tiba ada rezeki, tu semua rezeki. Kalau RM10 lah. Betul? Kalau RM20 lah rezeki. So kat sini pengajaran dia 250 tajuk tu boleh tentu 250 tajuk tu kena semua. Jadi semua rezeki tu kat tangan Tuhan. Tapi dia nak bagi. Kita ada jackpot hari ni. Apa dia? Ingat tadi kura-kura tadi. Nasi kita tak masak kura-kura tadi. Kura-kura asyik baik tak masak geng. Boleh tahan saya tu. Bagi 4 boleh tadi kan. Kita dah lepas makan semua, dah rehat dalam 15 minit. Sekarang masanya untuk nak tidur sebab dah lepak sangat lah. Tapi kali ni tak panas sebab kita ada kipas. Memang mantap. Tunglah di So itu diorang kat luar, tidur dekat luar. Jelas, tak jelas kan? Buka sikit. Tengok tak, diorang tidur kat luar. Tu, diorang tidur kat luar. Bonza memang duduk luar. Ya dalam teko. Tidur luar. So kita tidur dalam. Kita bagi-bagi. Okay guys, sekarang masanya untuk nak tidur. Dah rabak betul, rabak. Okay Faris, matikan lampu. Matikan lampu. Okay, good night. Sweet dream. Alright. Satu button. Okay. Bye. Bye-bye. Good night, friend. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Pagi kita kena kopi dulu. Lepas dah ngeteh pagi ni, kita pergi cek tajuk. Tengok ada dapat ke tak ada dapat. Lepas dah cek tajuk, baru kita kemas-kemas untuk nak balik. Aku tidur dah. Okay guys, lepas kita ngeteh pergi cek tajuk. Jadi tegang tali ni. Kura-kura dapat Strike kura-kura. Dah 2 ekor lah kura-kura. Hidup lagi ke? Hidup. Dia naik atas. Semalam? Belut macam besar je. Besar belut ni. Beli lagi ni Haris. Tak boleh tahan juga ni saya dah. Boleh lagi ni boleh makan. So. Macam ni macam kat lubang buat hati Dia makan buat hati ke? Alam. Guys, belut guys. Boleh tahan saiz. Tapi dah pindah alam. Ni dah tempat yang malam tadi buat jalan. Semoga ada hasilnya pagi ni. Tebas malam tadi. Lepak. Mana? Saya memang cium air kat semalam. Ni? Tak ada. Tak ada. Ini kumpul berdarah betul ni. Ini ialah tajuk yang terakhir dekat sini. Tak dapat apa-apa. Sekarang nak balik kemah untuk nak kemas-kemas balik. Okey, sekarang kita sesi mengemas kemah pulang ke Bangkalan. Let's go!
Betapa berat mata memandang, berat bahu mengalas bebanan. Belum sempat menipis ke pipi, tangisan kering sendi. Asal. Aduh. Ada back gerak. Back gerak sekarang. Bergerak belakang je. Aduh. Okey aku. Dia lalu kat sini memang. Asal lalu. Semalam tak ada lalu jalan ni. Bukan dia. Naik bukit kan? Naik bukit. Naik bukit jatuh. Semua jatuh. Dia lalu kat sini memang. Nampaknya tayar sudah berasap kawan-kawan Nampaknya tayar sudah berasap Ada geseran dah. Ada geseran. Tapi aku nampak kan dekat kereta sorong ni tayar ada macam nak pecah. Sekarang ni kita orang pakai tayar mati tau, bukan tayar getah, tayar mati. Tapi nampak macam nak pecah ni. Kan? Sebab tadi dah berasap. Ni ada resiko nak pecah ni. So, mudah-mudahan lah kita sampai rumah Sampai. Jangan pecah. Jangan pecah. Mantap. Oh, tak boleh belok. Oi, back. Oi. Sekarang menunjukkan 12.54. Masih setting lagi. Setting. Jelas lah ni mana. Ui. Merah bib. Kata-kata untuk hari ni. Tetaplah bersemangat sebab ni hobi kita. Betul. Go. Tangan dia merah. Dia tangan dah merah ni. Ada orang ini keras. Memang tumbuh sayap ni dia. Ini keras belakang keras. Oh, man. Pecah su. Tayar plastik pun gagal man kita. Saya mati. Tayar mati pun gagal loh. Dia tak luncur Ayah pun tak boleh support lagi dengan tangan. Kayu tak boleh support tangan. Tak luncur Ini ya naik. Tumbuh sayap. Alright guys, untuk video konten kali ni mungkin saya pasang 150 tajuk walaupun saya nak pasang 250 tajuk tapi tak kesampaian. Rezeki pun Tuhan dah atur macam mana rezeki tu datang dengan tak datang walaupun dah cuba dengan pelbagai cara. So, nantikan video seterusnya. Kalau korang suka dengan channel ni, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bantu saya untuk pergi lebih jauh. Hempeda ular di atas atap. Padu mantap.